Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maksud macam tu. Tidak sempurna rukuk dan sujud. Tidak ada tamakninah, berhenti sekejap. Allahu Akbar, berhenti sekurang-kurang menyebut Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, walaupun sekali sudah. Tapi solat yang tidak ada tamakninah ini adalah solat, kata ulama, solat yang kosong, penat saja. Pasal tidak dikira sah solat dia. Jadi hati-hati, jangan kita duk imam, tuan pengurusi masjid, jom tahun ni kita buat tarawih kita macam yang di seberang sana buat nun, kita buat kat sini, cuba try kita buat, entah daripada 100 orang jadi 1000 orang kat sini. Jangan try, jangan cuba macam tu, kerana rugi saja, kosong. Baik. Yang kedua, salat tarawihnya kosong, salat tarawihnya jadi penat sahaja. Iaitulah apa dia? Orang yang sengaja melambatkan takbiratul ihramnya bersama imam, tetapi terus rukuk bila imam rukuk. Yang ni banyak berlaku. Okey, cuba kita lihat. Contoh, imam sudah assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian Bilal selawat, kita pun ikut selawat. Imam bangun rakaat seterusnya, Allahu Akbar, kita duduk dululah, relax sekejap. Relax sekejap. Sempat lagi sembang dengan kawan sebelah, sembang, cerita-cerita dulu. Hari ni kita buka puasa apa, sungkai makan apa, cerita, sembang. Bila imam sudah waladdallin, tak naik lagi tu, tak naik lagi dia tu, sampailah imam baca surah dan nak habis surah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, barulah dia naik Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar rukuk, dia pun ikut rukuk. Dia ingatkan dia dapat rakaat dengan imam? Tidak. Pasal apa? Pasal orang ni dikira orang yang cuai, orang yang duduk ada dalam majlis salat itu tapi sengaja melambatkan takbiratul ihram dengan imam. Imam tak tanggung rakaat dia. Kemudian segi imam bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia pun assalamualaikum juga. Apa jadi dengan dia? Tak cukup rakaat tadi tak kira. Imam tak tanggung rakaat dia tadi. Jadi orang ni orang yang rugi, sembahyang kosong, penat saja, tarawih kosong. Jadi hati-hati ni. Dia ramai yang duk buat macam ni. Biasanya yang duk buat macam ni anak-anak kita, cucu-cucu kita, tapi ada juga atuk-atuk kita duk buat macam ni. Abang-abang kita pun ada buat macam ni juga. Tunggulah sekejap, imam baru baca Fatihah, kita tunggulah sekejap. Imam baca surah lagi baru kita bangkit. Tak sempat kita menghabiskan Fatihah ketika imam sedang qiyam itu, imam rukuk, sepatutnya kita wajib habiskan Fatihah, tapi kita tak habiskan, kita ikut rukuk. Imam tak tanggung. Kerana kita bukan dikira orang yang masbuk. Orang masbuk ni memang orang dia tak sempat dengan imam dia kerana dia terlewat dan sebagainya. Ni dia memang sudah berada di situ, tapi sengaja tidak angkat takbir bersama imam. Baik. Selesai tuan-tuan. Yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, orang yang solat tarawih tetapi tarawihnya kosong ataupun tarawihnya penat selelah sahaja, iaitulah orang yang solat tarawih tapi tak solat isyak. Ada juga perangai macam ni. Dia kata lambat lagi, baru azan saat ni, baru azan isyak. Lepas tu dia orang nak sembahyang sunat dulu, kemudian dia orang sembahyang isyak dulu. Kita ni geng tarawih je, bukan geng sembahyang fardu. Kita datang sagi masa sembahyang tarawih segini. Jadi cun-cun imam dah masuk nak salat tarawih, dia baru sampai. Imam Allahu Akbar, solat sunat tarawih, dia pun Allahu Akbar, solat tarawih. Isyak mana? Isyak tak buat. Solat tarawih tanpa sebelum isyak tidak sah.
Dia tak apa. Kita balik rumah sekali lagi, kita buat di rumah Isyak. Buat tarawih dulu. Inilah orang mazhab mana kita tak tahu ni. Jadi hati-hati tuan-tuan, tarawih kosong. Tarawih dia penat saja ibu-ibu. Hati-hati jangan dah buat perangai macam ni. Okey, baik. Yang keempat iaitulah tuan-tuan,